Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedang penonton yang sedang menonton video ini, InsyaAllah kali ini kita akan sambung kuliah Ulumul Quran kita dengan kita akan bicarakan tentang kitab-kitab wahyu. Berapa banyakkah kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Berapa jumlah keseluruhan kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan ke muka bumi ini? So apabila kita bicarakan tentang kitab wahyu ini, cuba rujuk pada surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Walaqad arsalna rusulana, sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan ataupun mukjizat-mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama rasul-rasul ni kitab-kitab wahyu, wal mizana, dan syariat, liyaquman nasu bil qist, supaya para rasul ini dapat menegakkan keadilan di kalangan manusia. Ayat dalam surah Al-Hadid ini menjelaskan bahawa para rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini, Allah berikan kepada mereka kitab-kitab. Jadi kitab wahyu yang Allah turunkan bukan hanya 4 yang selalu kita sebut, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Sebaliknya, bilangan kitab ini bersamaan dengan bilangan rasul. Persoalannya, berapakah bilangan rasul? Dalam satu hadis, sebenarnya ada beberapa hadis berkaitan dengan bilangan rasul ni. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana daripada Abu Dzar, di mana Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, kam nabiyun, berapakah bilangan nabi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nabi ada 124,000 orang. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kamil mursalina minhum, berapakah bilangan rasul di kalangan nabi-nabi ini? Ada beberapa hadis yang menyebutkan bilangan rasul ini. Ada yang menyebutkan 313, 315 ya. Cumanya dirangkumkan di sini bilangan rasul ialah antara 313 hingga 319 orang rasul. Namun demikian, Allah SWT menjelaskan, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsusum alaik. Sebahagian rasul kami ceritakan kisah mereka pada kamu, dan sebahagiannya tidak kami ceritakan pada kamu. Ini berarti ada kisah rasul yang kita tidak ketahui. Demikian juga, oleh kerana rasul ialah mereka yang menerima kitab, seperti mana dalam surah Al-Hadid ayat 25, wa anzalna ma'ahumul kitab. Rasul-rasul yang kami utuskan ini, kami berikan bayinat, mukjizat, dan kami berikan kitab-kitab wahyu. Jadi kalau bilangan rasul ada lebih pada 300 orang, berarti kitab wahyu yang Allah turunkan juga lebih pada 300 kitab. Cumanya seperti mana Allah tidak perincikan satu persatu nama rasul, demikian juga Allah tidak memperincikan satu persatu nama-nama kitab tersebut. Okey, itu poin yang pertama. Bilangan rasul dan juga bilangan kitab ni banyak. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 84, Allah SWT berfirman, qul amanna bima unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanna billah, katakanlah kami beriman pada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan pada kami iaitu Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diwahyukan, yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, pada Nabi Ishaq, pada Nabi Yaqub, wal asbat, dan rasul-rasul di kalangan Bani Israel, dan juga apa yang diberikan pada Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Dan sebagai umat Islam, kita tidak membeza-bezakan mereka ini, sebab mereka Rasul Allah SWT. Dan key point dekat sini ialah Allah perintahkan kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengimani apa yang dah diwahyukan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan para rasul di kalangan Bani Israel. Apakah nama kitab-kitab mereka? Al-Quran tidak perincikan satu persatu. Okey. Demikian juga dalam surah Ali Imran ayat 48, Allah menyebutkan beberapa nama kitab. Wa yu'allimut Taurata wal Injila. Ya, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil. Ya, Allah SWT mengajar kepada Nabi Isa alaihissalam Al-Kitab, Al-Hikmah, At-Taurat, Al-Injil. At-Taurat, Injil biasa kita dengar. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan Nabi Daud kitab Zabur. Al-Kitab dan Al-Hikmah ni apa dia? Dalam ilmu perbandingan agama, para ulama menafsirkan Al-Kitab dan Al-Hikmah ialah kutubim dan nabiim, iaitu kitab-kitab wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul di kalangan Bani Israel. Kesimpulan yang saya nak berikan di sini ialah Allah menurunkan banyak kitab-kitab wahyu daripada sejak Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ramainya para rasul, demikian juga banyaknya kitab wahyu yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan. Ya? Seperti mana Allah tidak menjelaskan satu persatu bilangan rasul, demikian juga Allah tidak menjelaskan secara terperinci nama-nama kitab tersebut dalam Al-Quran. Namun demikian, ada beberapa kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran, Alkitab dan Al-Hikmah, yang merupakan dipanggil oleh orang Yahudi sebagai kutubim dan nabiim. Okay. So, ini kitab-kitab wahyu yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW banyak, dan namun demikian kitab yang terakhir yang Allah turunkan ialah Al-Quran. Okay? Kitab yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tentang ilmu Al-Quran, dalam kesempatan ringkas ini kita lihat apakah nama-nama lain bagi Al-Quran. Selain Al-Quran, Al-Quran juga diberikan nama-nama lain. Dalam Al-Quran, nama Al-Quran disebutkan dengan nama-nama yang berbeza. Yang pertama, Allah menggunakan perkataan Al-Quran. Perkataan Al-Quran itu berulang kali disebutkan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Perkataan Al-Quran diulang berkali-kali. Inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan memberikan kabar gembira pada orang Islam, orang mukminin, pada orang beriman, di mana mereka melakukan amal saleh. Anna lahum ajran kabira, sungguhnya mereka akan diberikan ganjaran pahala yang besar. Jadi perkataan Al-Quran, nama yang pertama ialah Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perkataan Quran juga disebutkan. Jadi poin yang pertama saya nak tekankan kat sini, nama Al-Quran, nama yang pertama digunakan ialah Al-Quran, kitab suci, yang kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua, nama yang lain bagi Al-Quran ialah Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, yakni Al-Quran, tidak ada sembarang syak padanya, dan hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nama lain bagi Al-Quran yang pertama ialah Al-Kitab. Al-Kitab. Cuma anda jangan salah faham apabila mendengar perkataan Al-Kitab bagi orang Kristian. Nama asal bagi kitab mereka ialah Biblos. Dalam bahasa Greek, Biblos. Cumanya mereka mengambil perkataan Alkitab dan Al-Quran untuk menggunakan bagi nama mereka. Dan pengambilan nama ini adalah pengambilan yang salah. Kalau nak diterjemahkan sebenarnya Al-Kutub Al-Muqaddasah, bukan Alkitab. Jadi Alkitab adalah nama lain bagi Al-Quran, ya. Dalam itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguhnya kami telah turunkan sebuah kitab, yakni Al-Quran, kepada kamu wahai Rasulullah. Di dalamnya tercatat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? So, ini nama yang kedua, ya. Al-Quran, Al-Kitab. Yang ketiga, Al-Furqan. Yang ketiga, Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Surah Al-Furqan ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat, Al-Dhikru. Al-Dhikru. Nama lain bagi Al-Quran ialah Al-Dhikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguhnya kamilah yang benar-benar memelihara Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 ini, Allah menggunakan nama lain bagi Al-Quran ialah Al-Dhikra. Al-Dhikra. Okey. Yang ke-5, nama lain bagi Al-Quran ialah At-Tanzil. At-Tanzil dalam surah Asy-Syu'ara ayat 129. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya At-Tanzil, iaitu Al-Quran, benar-benar diturunkan daripada Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 129. Jadi nama-nama Al-Quran, ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Dhikr, yang kelima At-Tanzil. Okey. Cumanya daripada banyak-banyak nama ini, nama Al-Quran dan Al-Kitab adalah lebih biasa digunakan. Syekh Dr. Muhammad Abdullah Daras menyatakan bahawa panggilan Al-Quran lebih popular kerana ia selalu dibaca. Manakala panggilan Al-Kitab pula lebih masyhur kerana ia diberikan katabah yang ditulis. Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf. Jadi sama ada yang masyhur ni sama ada Al-Quran maupun Al-Kitab. Dan Syekh Abdul Daras juga menyatakan bahawa penamaan kedua-dua nama ini memberikan isyarat bahawa tanggungjawab menjaga Al-Quran perlu dilakukan dengan kita membaca
Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mencetak ataupun menulisnya dalam mushaf. Jika seorang itu menghafal berlainan dengan apa yang tertulis, maka apa yang dibaca tidak akan diterima. Begitu jugalah jika dia tulis berlainan dengan apa yang dihafal daripada riwayat yang dibawa oleh daripada Nabi Muhammad SAW, juga tidak diterima. Ini berarti apa yang kita hafal dan apa yang kita tulis ayat Al-Quran itu mestilah selari yang mutawatir datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dahulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.